أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وبمنهجنا وبدراستنا وبمن حولنا وبمجلسنا بسوء أو حقد أو فتنة أو سحر أو شهناء فاجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين ومن أراد بنا وبمنهجنا وبمشايخنا وبمجلسنا وبدراستنا بخير فوفقه لكل خير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, selamat sejahtera bagi saya dan saudara-saudara kita semua ahli majlis ilmi yang saya kasih sekalian. Tak lain tak bukan satu perjumpaan kita lagi iaitu sakut paut dalam masalah sakut paut kita duk belajar kitab ni iaitu kitab fiqh dakwah. Sebagai sambungan yang hal lepas tu iaitu kita duk cara dalam masalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila dia saat ni tu nak mengajakkan manusia dalam masalah nak mengenalkan urusan agama sakut paut dengan urusan al-iman dan Islam dan ihsan saat ni tu tak lain tak bukan ada beberapa banyak uslub ataupun al-asalib ataupun cara yang dia saat ni tu tarah dia kemuka pergi kepada orang yang hak dia nak goyak ataupun orang hak dia soal ataupun orang hak dia nak tuju hak orang duk depan dia saat ni tu. Maka minggu lepas tu kita dah menyata dah sedikit daripadanya dalam masalah bab ni iaitu bab yang ke-13 ni iaitu apa? Ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bi itharatil intibah lis-sami'in. Nabi iaitu apabila dia nak sampaikan maklumat dia saat ni tu ambil beberapa cara kemuka kepada orang dengar saat ni tu biar orang dengar tu perhati apa yang nak royak. Itu maksud. Maksud atau apa? Maksud atau bi'itharatil intibah lisami'in. Iaitu dia buatkan satu cara praktikal atau teknik dia saat ni tu supaya al-mad'uin, supaya orang yang dia nak goyak saat ni tu orang yang nak dengar dia saat ni tu perhati apa yang nak royak. Salah satu kita royak hari tu iaitu dia gunakan dia panggil nama gelar atau panggil nama kita terus sabit dalam minggu lepas saat itu sebagai satu alasan, bukti, dalil saat ini nak royak atau Nabi saat itu dia nak mengajar, dia panggil. Sebagaimana dia panggil ke Sayyidina Muaz ibn Jabal dalam apa? Dalam hadis yang kita royak dulu, dia duduk sekali di atas kenderaan, iaitu hemah Nabi kita SAW. Dia mengajarkan beberapa ajaran yang dia nak sapa saat itu. Nampak tak? Cuma apabila dia panggilkan Muaz, adakah perkara saat itu menentu kepada Muaz saja? Ke terumum juga kepada ummah? Maka kita tengok kata dalam kaedah-kaedah ulama, kalaulah bab Quran ataupun kalau belah bab hadis kat ni tu ulama letak ke satu kaedah kata nak asbabun nuzul ataupun asbabul wurudul hadis. Atau apa? Iaitu tidak bergantung kepada seorang yang turun saja, tetapi dalam isi kanunnya saat itu Nabi kosak nak umum juga kepada ummah apabila sampai ke
sampaikan itu ajaran. Nampak tak? Tu dia. Itu salah satu daripada ulama kita letak. Letak satu kaedah yang apabila kita belajar ulum Quran tu kita tahulah asbabun nuzul, dia panggil la yakhus bis sabab walakin ya'ummu. Iaitu tak tertentu kepada orang tu, tetapi ajaran tu saat ni tu umum kepada umat. Tu. Itu salah satu daripadanya. Maka perjumpaan ni hak kita nak cara hari ni tu sebagai kita nak bawa data bukti. Dia tu nak bawa data alamat ataupun satu tanda ataupun dalil yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa boleh nak sapa saat ni tu ya buat lagu mana. Dan ya buat lagu mana wi sahabat dia tu perhati. Wi orang hak nak dengar dia tu lekat apa hak dia royak. Dan apa hak dia royak. Walaupun kara ni seolah kata bukan kata pasti kena gitu semua. Ini kita nak royak kata nak buat dalil kata Nabi kita pernah buat lagu tu. Patut jaya. Maka kita apabila setengah-setengah waqiah ataupun setengah-setengah panggil pengalaman kita dalam hidup cara dakwah saat ni tu kita tengoklah pandai-pandai lah. Nampak tak? Tu dia. Maka cara yang dibuat oleh Nabi kita tu lagu ni. Kalau kita nak berdalih hari ni iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia setuh dengan tubuh para sahabat. Apabila dia nak mengajarkan urusan agama, dia cuek ke, dia setuh ke ataupun dia pegang tangan. Dah dia pegang tangan. Kalau kita nak royak ni iaitu salah satu daripadanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia nak mengajar para sahabat dia pegang tangan dengan cara kejap. Lepas pun dia pegang tangan dah tu. Memanglah kita apabila kita jumpa dengan orang mulia, kita jumpa orang molek, kita jumpa dengan orang yang dimurabbi, orang yang dipendidikkan tu. Kalau dia pegang tangan kita, ingat molek, jaga molek he adik ataupun atau abang, dia nak royak kita benda hak penting. Golek ke lagu tu lah. Tu. Hari ni banyak dah kita tengok atau pendiah tu seruai hari ni dah bagi memanglah orang mengajar tu jadi kau banyak. Madrasah, madaris dalam masa Allah nak mengajar pun jadi keluar gapo saat ni tu jadi orang panggil tu salah satu fitnah pula kita kata. Apabila nak sapakan urusan agama, Allah kata tak sedap weh cara-cara kita nak menyapa seorang, kita kena hipik juga sains-sains kita. Itu salah satu daripada orang panggil talbisan. Salah satu daripada keraguan yang syaitan tu duk mari hasukkan dalam cara memikir dalam para guru tu kadang-kadang kita kena tuduh tu banyak sekali. Tuduh tu banyak. Salah satu daripada tuduh kita tengok pendakwah ni terutama pendakwah hak nak duduk di atas pegangan aqidatus salafus salih ataupun di atas manhaj ahlul hadis wal athar saat ni tu dituduh ke hari ni kita tengok kata orang kaitkan manhaj hak sahihah nak kepada pendakwah nak serukan manusia klik pada sunnah Nabi saat ni tu kadang-kadang demo kata kalau nak turut jalan ni kena bunuh orang. Kalau nak turut jalan ni kena tumpah darah. Kalau nak turut jalan ni seolah kata kena apa ni? Kena pecah kampung, kena pecah negeri ataupun kena gitu. Seolah tu salah satu daripada asalib cara-cara nak usikkan orang awam, nak usikkan FC ataupun pengikut-pengikut hak yang jadi telengkah saat ni tu siapa kena tuduh cara tu. Setengah-setengah kita dengar tu seolah tu atau manhaj. Orang nak tarah, nak kemukakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah hak duduk di atas aliran ashabul hadis sekarang ni dia mugi ukur sama dengan orang ISIS. Orang ISIS ni seolah kata salah satu kumpulan yang timur di negeri Iraq. Timur di negeri Iraq saat ni tu satu kumpulan yang timur nak menjahannamkan, nak tunjuk kepada masyarakat, seolah nak tunjuk kepada masyarakat tempat ataupun wilayah ataupun pangkat negara. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk kata kumpulan ISIS ni
salah satu daripada rupa yang diirhabi, rupa yang dipengganas setahap dunia. Seolah tak apabila kita pergi kaji tata belakang mereka itu tu seolah tak ada kena-mengena dengan usus, dengan teras, dengan humbi yang dibawakan oleh ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, terutama duduk di atas aliran ashabul hadis wal athar. Tak kena-mengena. Sebab apabila muncul, timbulkan cara mikir puak ni, timbul di Mosul, di negeri Iraq, timbul di orang panggil di antara jarak di antara Iraq dengan Syam. Apabila timbul kumpulan ni, seolah atau dengan bawanya alat canggih, dengan apa ni, seolah atau nak royak kepada dunia, nak royak kepada semua rakyat dunia ni, seolah atau kumpulan ni, seolah atau ada dalam tangan dia saat ni tu alat senjata, alat canggih nak mari nak menjahannamkan orang tempat atas. Maka orang panggil tu penyeru yang zalimkan diri sendiri tu nak ambilkan ulama kita dan orang yang nak mengajak pada Al-Quran was sunnah saat ni tu seolah tak nak serupa dengan mereka itu. Mana boleh lagu tu. Mana boleh. Kita tengok atau ketika timbulkan kumpulan ISIS tu. Timbul di Mosul tu ulama kita duduk di negeri Mesir pun baik, duduk di negeri Libya pun baik, duduk di negeri Saudi sendiri. Gapo ni pakak anti belaka. Pakak engkar, pakak melepaskan diri, kata ini bukan perbuatan orang Islam. Bunuh orang dengan cara pacung tekak, bunuh orang dengan cara bukan daripada la yattasil bi ahli sunnah wal jamaah bisilah. Tidak ada perhubungan langsung dengan ahli sunnah wal jamaah, apakah lagi dengan ajaran Islam. Sebab apabila timbulkan kumpulan ni, memanglah apabila kita kaji tengok seteru Islam juga duduk di belakang. Seteru Islam juga. Seolah atau kosak daripada mereka nak mengenakkan cara mikir orang Islam saat ni tu nak berpecah belah di antara orang Islam semua sendiri. Maka ulama kita hak duduk dalam mamlakah, duduk dalam orang panggil negeri Mesir sendiri, hak tempat saya duduk belajar sana, pakat pelepah diri belakang. Bahkan tulis kitab mujalladat, tulis kitab beberapa kitab. Waktu beg kenyataan, waktu beg sama ada tulis sama ada kecek, sama ada gapo. Kita boleh tengok. Tetapi kita ni, barangkali kita baca, seolah tak baca setanakan tak leh. Duk pergi kait juga hak nun dengan hak ning tu. Tak kena saudara dah. Orang kecek lagu tu kita kata acu baca, kita baca yang di banyak je. Kita jangan baca Ja'a Zaidun sekarang. Kita kena baca juga majalah, kita kena baca kitab-kitab para alim ulama, kita kena baca. Seolah kata kita nak letakkan satu perkara, nak hukum kata satu perkara, nak buat keputusan turun pada wakil tu, kita kena tengok taklah. Kata mereka itu seolah tak jela ke dak, hak tula ke dak, ke hak lain-lain. Nampak tak? Ke hak lain-lain. Ini salah satu daripada seolah kata menzalimkan diri sendiri. Apakah zalim di atas ulama Islam dan di atas umat Islam dengan cara keseluruhannya. Itu salah satu daripadanya diayah-diayah. Maka dalam majlis kita ni seolah kata nak mengajarkan manusia, seolah kata mari nak tarah, nak kemukakan kepada masyarakat. Apakah lagi pengikut-pengikut anak-anak murid kita saat itu melalui majlis ilmi saat ni, supaya manusia boleh sedar kata dalam masalah pegangan lagu ni, dalam masalah amalan lagu ni, pak kita tunjuk pula, tayar pula story Nabi kita buat kerja lagu ni. Tu ya. Nampak tak? Sebagai masalah kita nak belajar ni, iaitu kita nak royak kata Nabi kita apabila dia menyeru saat ni tu dia buat lagu ni. Supaya apa? Supaya orang nak dengar dia saat ni tu gapo? We dapat boleh perhati apa yang nak royak. Apakah lagi dapat boleh mikir selepas pada dia royak. Seperti dia royak, salah satu daripada hadis kita nak baca ni iaitu hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan lafaz daripada Imam Bukhari daripada hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ya Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, satu hari telah mengajarkan akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saat itu Nabi nak mengajar dia. Nabi sama-sama lah. Dia mari dia saat ni tu tak lain tak bukan nak tunjukkan ummah kelik kepada perkara yang lebih molek.
Nampak tak? Nak tunjuk. Apa yang molek, ya tunjuk. Apa yang tak molek, ya lari. Hak tu je. Apa hak orang yang jadi malas, jadi gapo ni, yang menggalakkan. Orang yang rajin dah, ya goyak pula kepada orang lain. Heret pula orang lain hak duduk dalam parit, hak duduk dalam kegelapan supaya kembali kepada cahaya, supaya kembali pada sunnah. Hak tu je. Nampak tak tu dah? Apabila kita dapat molek dah. Islam tak kena apabila kita dapat molek dah, kita dak bawa sorang kita. Tapi kita kena mengajak pula, kena bergoyak pula, kena menarik pula orang lain. Dalam arti kata nak hajakkan wak kara molek. Nak hajakkan wak kara molek. Tu dia. Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata, satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam alamani, mengajarkan akan daku. Mengajar apa? Mengajarkan at-tasyahhuda. Yang mengajar nak mengajar surah. Cara nak baca sirah, kita baca tasyahud. At-tahiyat itulah kita baca tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Lepas tu Nabi nak wak lagu mana terhadap Abdullah bin Mas'ud. Dia kata wa kaffi bainal kaffain. Seolah tu Nabi kita pegang di tapak tangan tu cara kejap. Untuk nak ajar apa? Untuk nak ajarkan sirah lafaz tasyahud. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud royak lagi, dia kata kama 'allamani suratan minal Quran. Dia nak mengajar akan daku saat ni tu daripada sirah tasyahud satu, sebagaimana ia ajarkan aku daripada surah-surah Quran. Sebab Abdullah ibn Mas'ud tak lain tak bukan orang alim. Salah satu daripada alim minal ulama Al-Quranul Karim. Tafsir sakut pak dengan Quran. Cuma Abdullah ibnu Abbas pun jela juga. Cuma dua orang ni, Abdullah ibnu Abbas dia duduk di negeri Madinah sampai mati. Tetapi Abdullah ibnu Mas'ud dia apabila selepas pada Nabi tak ada tu, zaman Umar utuh dia hidup di negeri Iraq. Nampak tak? Seolah kata dia hidup orang panggil kata duk gi dakwahkan Islam, bawakan sunnah Nabi pergi kepada ahli Iraq, Kufah dan Basrah sana. Nampak tu? Seolah kata ya Abdullah bin Mas'ud ni nak royak atau gapo? Nak royak atau Nabi tu duk dekat begitu lalu dengan dia tu, pegang tangan kejap. Aku pun perhati molek. Seolah kata tak silap dah lah. Kalau mengoyak lagu tu juga. Sebab kita misalnya kita tak nak nak nampak rupa. Apabila orang kau duk sakit letih. Letih tu seolah kata bahasa kita tu letih tu seolah kata sekali ni hidup dia pakai dia nak tinggal lah kita selamat tinggal. Apabila dia pegang tangan kita, dia nak wasiat kita tu. Seolah kata pegang nak ayat benda penting tu. So kita pun dengar dengan teher telinga sungguh. Supaya Abdullah Mas'ud ni, Nabi pegang tangan dia wa kaffi bainal kaffain. Pegang tangan dia cakap sekejap. Dia nak royakkan sirah at-tasyahud. Sebab belum pada ning tu dalam syarah-syarah hadis tu. Dalam syarah-syarah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud dia duk baca lagu lain. Dan para sahabat pun lagu tu lah. Duk baca sirah lain. Seolah setengah-setengah assalamu ala setengah-setengah tu at-tahiyatu lil malaikah ataupun at-tahiyatu li Jibril. Kata-kata seolah sirah patah itu tak serupa lah. Tiba-tiba tak kala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengar lagu tu, dengar kata para sahabat duk baca lagu tu, abad tu dia hajarkan Abdullah bin Mas'ud. Sebagaimana Rasulullah hajarkan dia sakut pak dengan surah daripada Al-Quranul Karim. Apa tak? Surah Al-Quran ada berapa lah? Ada berapa lah? Ada 114 surah. Ada 114 surah, iaitu 30 juz. Kita kena ingat tu deh. Orang belajar, walaupun kita tak nak goyak dah benda ni ustaz, dak pengingatan tu kita nak goyak semua. Jangan kita kelupa. Kadang-kadang orang sekarang ni apabila suruh bila nama-nama orang main bola, dia tahu habis. 1, 2, 3, 4, tahu habis. Setengah-setengah orang perempuan, kalau penyanyi itu dia kena habis nama. Tapi apabila kita suruh sebut nama 5 orang daripada nama-nama sahabiat, orang panggil perempuan yang jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 orang. Tak nak sebut. Tak nak sebut. Dah, kalau dia sebut,
Mula-mula Khadijah, Siti Aisyah. Tu sebut lagi tak apa dah, tapi hak tak sebut langsung tu. Kadang-kadang kerah lidah nak sebut. Nampak tak? Kita orang ajar ni memanglah kita kena dengar semua. Kita kena goyak semua. Memang tak sebab kita kelupar. Apa tu? Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud apabila ia duk mengajar, apabila ia duk baca lagu tu, Nabi kita satu hari Nabi istidrakat. Mengajar dia. Hak kena lagu ning, hey Abdullah bin Mas'ud, aku nak hajar, lepas tu mu hajarlah kepada anak murid mung tu. Tu dia. Aku mana? Dia baca, hak Nabi kita hajar dia itu, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz ini seolah kata patah hal ini kita nak baca semua lah tahiyat kita. Maka lafaz ni lafaz hak diriwayatkan oleh dia ni Abdullah ibni Mas'ud. Adapun hak lafaz so lagi hak kita beramal orang Asia ni golek ke kita beramal hak lafaz Abdullah ibni Abbas. Lagu mana hak lafaz Abdullah ibn Abbas? Lagu mana? Hak Abdullah ibn Abbas dia kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Salawatut tayyibatu lillah. Adapun lafaz hak Abdullah ibn Mas'ud dia kata at-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat. Nampak tak? Tekah tu ada tekah sikit tapi tak orang panggil ada perbezaan sikit je. Tapi tak larikan kandungnya, isi kandungnya itu tak lari makna dia. Makna dok nak hak tular je. Tu dia. Maka tak kala Nabi dengar saat ni tu fak dia dok baca tu, Nabi hajar sirah ni. Dan sirah orang panggil patah ni kepada Abdullah bin Mas'ud. Satu riwayat lagi iaitu kepada Abdullah bin Abbas. Ya, kepada Abdullah ibni Abbas. Kita mari tengok semua saat ni tu riwayat hak dia ni hak Abdullah bin Mas'ud tersabit dalam Bukhari dan Muslim. Adapun riwayat hak Abdullah bin Abbas terwarik dalam kitab apa ni? Kitab Muslim saja. Dan Musnad Ibn Abi Awanah dan Musnad bagi Imam Syafi'i. Nampak tak? Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita ni kita beramal hak sirah lafaz tu hak lafaz asal lagi iaitu riwayat hak Abdullah ibni Abbas. Nampak tu dah. Sebab banyak ke hak dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni ya takdim Abdullah bin Abbas ya sebab madrasah Makki dan Madani. Adapun Abdullah bin Mas'ud golek ke ditarjihkan riwayatnya oleh atau orang ahli Kufah mari daripada kalangan mazhab Abi Hanifah. Sebab mereka tu seolah talian tu. Walaupun makna tu tak lari lah walaupun sirah dia tu jadi tukar sikit tu. Lepas tu makna lagu mana? At-tahiyyat tu. Kita ingat gini dah. Kita ingat. At-tahiyyat tu asal dia bermakna as-salamah. Kita seolah kita ucapkan keselamatan. Kita mintakan keselamatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahiyyat mana? Mana as-salamatu minal afat wan naqs. Iaitu kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta selamatkan daripada penyakit-penyakit dan daripada sifat-sifat kekurangan. At-tahiyyatu lillah. Ataupun setengah ulama kata at-tahiyyat bermakna al-mulk, makna kerajaan. Ataupun setengah ulama kata at-tahiyyat dengan makna mana? Makna makna kata ni? Makna al-baqa. Makna sifat mengekali saat ni tu mustahak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kerajaan hak sebenar-benar kerajaan iaitu kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh lakar tu. Maka apabila kita baca at-tahiyyatu lillah, kita kena istihdar di makna kita ni lah. Di otak kita ucapkan selamat. Dan minta selamat daripada Allah Subhanahu Wa Taala tu minta Tuhan turunkan selamat di atas kita. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Nampak tak? Was-salawatu wat-thayyibat, tengah ulama kata was-salawat bermakna as-salawatul khamsah.
Setengah ulama kata as-salawat bermakna al-ad'iyah. Nampak tak? Al-ad'iyatul lati yuradu biha ta'zimullah ta'ala. Huwa mustahiquha la taliku bi ahadin siwah. Mana tu segala doa saat ni tu. Dan sebut terbaik saat ni tu. Ha tu. As-salawat bermakna as-salatul khamsah. Wat-tayyibat makna tanah. Makna setengah ulama yang kata ma taba minal kalam. Ataupun kata ke zikrullahi khassah. Apabila kita kata at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat. At-tahiyyatu lillah, kita mintakan keselamatan daripada Allah Subhanahu taala, minta dijauhkan daripada sifat kekurangan, minta dijauhkan kita daripada sifat apa? Daripada penyakit-penyakit yang nak timpakan kita. Maknanya at-tahiyyat tu mana tanah? Makna kata mana kata saat ni kita sebut saat ni. Tu mana tiga saat ni. Keselamatan, ataupun setengah ulama kata al-mul bermakna kerajaan, ada setengah ulama kata al-baqa, mana sifat kekali, mengekali saat ni. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nampak tak? Sebab zat Tuhan dan sifat Tuhan tak mengekali. Walaupun makhluk-makhluk yang lain saat ni tu Tuhan nak ya atas semua makhluk lain saat ni tu binasa belaka. Malaikat daripada hadis-hadis Nabi kita takhsis pula apa perkara 3-4 perkara tu kan. Salah satu daripada ajibuz zanab, hak tak binasa tu. Iaitu gapo ni tular orang panggil tular belakang tu, hak duk dia jadi benih manusia, hak duk belakang manusia tu. Orang panggil ajibuz zanab, tak binasa juga. Dan nama Tuhan dan zat Tuhan dan sifat Tuhan tak binasa juga. Nampak tu? Tu dia. Lalu itu dia kata was-salawat makna. Was-salawat makna al-ibadatul fi'liyah. Ataupun al-ibadatul maliyah. Maka dekat sekali as-salawat yang dikandung sendiri iaitu as-salawatul khamsah. Tu apabila kita baca tu kita istihdar, kita fahamkan makna saat ni tu. Wat-tayyibat. Wat-tayyibat makna? Makna kata semua sebutan yang baik. At-tayyibat. Semua sebutan yang baik saat ni tu mustahaklah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutan yang baik. Tu dia. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan kita juga ucap keselamatan. Kita juga ucap juga keselamatan. Nuwajjihu ilaika tahiyyah wassalam. Kita seolah kata kita duduk les semaya ni, seolah kata Nabi kita hajar ni, nak kita tu seolah kata kita duk doa dah. Doa minta keselamatan dah. Nampak tak? Tu dia, kadang-kadang kita tak khabar sebab kita tak faham. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Seolah kata kita ucapkan selamat saat itu turunkan di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan rahmat Allah SWT baginya dan keberkatannya, keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut kita tak ucap selamat tu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan begitu juga kita ucapkan keselamatan. Dalam arti kata, kita mintakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta Tuhan tu, kita duduk dalam keselamatan. Duduk dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya at-ta'wizu billah wa tahsinu bihi. Iaitu kita minta lindung, kita minta Tuhan tu jagakan kita. Jaga daripada apa? Jaga minal afat. Minal baliyat. Jaga daripada, orang panggil daripada segala sifat kekurangan, daripada bala petaka yang nak timpakan di atas kita. Tu dia. Itu salah satu daripadanya kita ucapkan selamat. Turun di atas Nabi kita dan di atas kita sendiri dan di atas
Di atas di makna tu bagilah. Kita ucap selamat bagi di kita, bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan cedek untuk kita sendiri, dan selamat juga kita doa turun atau bagi para-para orang yang soleh. Sebab tu dalam masalah doa tu. Doa hak tu hajar terhadap kita tu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwalina alladhina sabaquna bil iman. So kita seolah minta ampun untuk diri kita. Lepas tu minta ampun juga bagi saudara kita. Sebab tu adab, salah satu daripada adab dalam masalah doa tu, hak mula-mula sekali kita nak doakan untuk diri kita dulu. Barulah kita doa bagi saudara kita dan saudara jiran kita dah terusnya. Tapi hak mula-mula sekali doa Tuhan jaga kita dulu. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis Nabi pun gitu. Hajar para sahabat dia. Tuhan pun nak royak kepada hamba dia. Dalam masalah doa dengan cara umum je royak dah. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah kamu mintakan, serukan terhadap aku nak perkenankan kamu. Nabi mai royak pula tafsir oleh hadis. Ad-du'a silahul mu'min. Doa-doa saat itu adalah bagi apa? Alat senjata bagi orang Islam. Pahlalu itu tahu. Mana hak Tuhan nak janji terhadap kita? Tuhan Tuhan royak kepada kita tu, memintalah kepada aku nasihat aku nak berikan padamu. Setengah-setengah manusia tak faham. Tuhan, duk ngadu pada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, mana hak mengoyak atau nak ui kepada aku, sedangkan mung janji atau nak ui. Siapakah hari ni aku tak nampak lagi? Tu situ kita nak ngaji bab doa pula tu. Seolah kata kadang-kadang Tuhan tak beri sakning tu, tak beri selalu. Ia berikan hari lepas pada tu. Ataupun ia tak boleh ui benda hak kita minta, ia bagikan cara lain. Bagi kesihatan, bagi nikmat anak pinak tu jadi molek, jadi gapo, ya belaka. Kadang-kala gi khalal, gi cacat dikata, kita doa sungguh minta Tuhan, tapi Tuhan tak memperkenankan sebab ada manik. Sebab ada tegah. Tegah gapo? Tegah salah satu daripada tegah kita gi minta karo-karo hak ya marah. Kita gi minta bukan masa dia. Yalah belaka ada tegah tu. Seolah kata cacat duduk kita, tapi kita cuk tahu nampak tak? Tu dia. Itu salah satu daripadanya. Salah satu daripadanya iaitu apabila sedihnya kata kita mintakan ucap selamat tu turun di atas kita dan turun juga di atas di atas orang-orang yang soleh. Hari ni kita kata jarang nak jadi orang soleh lah. Banyak orang soleh belaka hari ni. Sami'na wa asaina. Dengar perkataan Tuhan, dengar hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa sama perbuatan tak seturut. Nampak tak? Perbuatan tak seturut. Nak duk pak tulas semata. Tak usah beki, tak terima beki. Hak tu tak usah. Kita ni insya-Allah kata terutama dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu kita nak jaga ke adab dia. Kita nak jaga ke cara duduk dalam majlis ilmu. Pakaian jadi molek, bau pun jadi sedap. Ni dak kita tengok setengah-setengah majlis ilmi hari ni dah. Tok duduk ngajar di atas meja ni, anak murid duk isap rokok. Kadang-kadang dalam majlis ilmi hak jadi seolah kata kemungkaran lagi satu dalam masjid pula. Allahu akbar. Guru saya nasihat pada guru ni. Kita kena nasihat juga pada anak murid kita. Kita kena royak juga. Bukan kita nak habuai dia semata, siapa kata tak boleh royak langsung tu teruk juga. Kita dulu ni, saya ingat pengalaman saya satu masjid ni, salah satu sebab saya tak boleh naik khutbah masjid tu. Salah satu sebab kita perhati tengok, kita pergi setuh masalah bab isap rokok. Kita pergi kecek royak atau rokok ni gini dengan cara dengan gapo. Bukan salah atau bukan kata bersinar mata gapo dak, tapi nak ya atau royak dengan cara, royak dengan tajribah ilmu kucuba baru-baru ku doktor baru-baru ni membawa kepada penyakit mengapa. Kadang-kadang dah orang panggil asatir al-mala. Orang yang tak kenal tu seolah tak
tak suka kepada benar-benar tu, dia benci apabila dengar apabila dengar ke benar-benar. Walakin aktsaranna lil haqqi karihun. Dan tetapi manusia tu bagi benar-benar dia apa? Dia benci. Kena sungguh tu hai raya. Nampak tak? Sebab benar-benar tu dia tabiat dia mur, dia pahit. Nampak tu dah. Tu dia. Lepas tu seterusnya dia kata, aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi juga iaitu bahawasanya seorang hamba Allah nama Muhammad tu adalah pesuruh bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kalimat tauhid. Maka kita tengok tu dalam sirah hak Nabi kita hajar Abdullah bin Mas'ud saat ni tu seolah tu apa? Seolah tu nak goyaknya kepada Abdullah bin Mas'ud dengan Nabi saat ni tu pegang tangan dia. Seolah kata nak wi intibah, nak wi perhati, nak wi Abdullah bin Mas'ud saat ni tu tak sewi jatuh lafaz ni. Seolah dia dengar pada Nabi, dia royak pula pada ummah tak jatuh sikit pun. Nampak tak tu dah? Tu salah satu daripada Nabi kita apabila nak mengajakkan manusia untuk nak apa ni? Untuk nak wirtikan masalah ataupun untuk nak bawakan, fahamkan masalah yang goyak kepada manusia. Dan cara ni patut juga bagi guru-guru untuk nak saparkan kepada anak murid. Gapo ni dalam ramai-ramai anak murid kita memanglah ada hak kita rasa jelira. Hak kita rasa kena apabila kita tengok dia. Ada hak itu. Tu salah satu yang pertama dalil nak mendalilkan nak dapat boleh bukti kepada kita atau cara Nabi ngajar begitu. So, yang kedua salah satu lagi iaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia daripada Abdullah ibn Umar. Daripada Abdullah ibn Umar, anak kepada Sayyidina Umar lah, berkata ia, Abdullah ibn Umar tu. Ia katanya, satu hari Nabi kita SAW tu jumpa dengan Abdullah ibn Umar, Nabi pegang di bahu dia. Akhadha Rasulullah SAW bimankabi. Nabi pegang kepada bahu aku, dia kata, Abdullah ibn Umar. Lepas tu Nabi kita sabda tanah. Nabi kita sabda kata, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Hei Abdullah bin Umar, jadilah di kamu duduk di dunia saat ni tu jadi seperti orang saat ni tu seorang gi duduk tempat orang. Lagu mana keadaan orang gi duduk tempat orang dah, gi duduk tupai tempat orang. Kita tergarib ni seolah kata dia gi duduk bukan tempat dia. Giduk sewa ke, giduk kerja sementara. Au abirus sabil. Jadi oleh kamu, hei Abdullah bin Umar, apabila muduk di dunia tu seperti orang berdagang. Bahasa Sia panggil nak, seolah tu orang musafir gi situ gi sini. Gi situ gi sini. Seolah tu Nabi nak ajar kepada kita ni, seolah kata jadilah kita seperti tu seolah kata tak sewi kita duk yetik sangat dengan dunia. Sebab tu ulama kita buat khulasah kata, dia kata al-mu'minu yaj'alud dunya dar amal wa ibadah. Sepatutnya orang yang dimukmin saat ni tu dia menjadikan tempat kediaman dunia saat ni tu tempat cari ilmu dan tempat untuk nak buat amal. Nampak tak? Supaya gapo? Cari ilmu sahihah dan untuk buat amal betul dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, liyahsuda thawab dzalika fil akhirah. Apabila kita buat ke amalan ibadat kena molek, ikhlas molek, tak menyekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana syaratul ibadah kan. Satu ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang hendak nak jumpa Allah Subhanahu taala, hendaklah dia tiadakan amalan yang soleh. Tiada amalan soleh. Hari ni amalan soleh duk tayar dapat kita banyak kita kata dah. Bagi orang buka nak buat derma, nak dirikan sekolah, nak dirikan masjid, nak diri tempat ngajar Quran, kita boleh derma kepada dia. Sama ada hak minta doi trong, sama ada hak minta dengan cara umum.
Tu salah satu daripada kita nak panggil liyah sudadzalika thawabal akhirah. Supaya nak hasilkan habuai hari akhirat nanti. Nampak tak? Kita tak boleh duduk jadi wak tangan bawah lah apabila perkara tersebut tu. Supaya kita apa ni? Supaya kita nak sipaikan pahala kita. Allahu Akbar. Hari ni kita kata orang ngajar jadi banyak, orang apa ni. Memanglah. Cara kita nak buat amal tu jadi banyak. Kadang-kadang orang nak buat pak wakah. Kadang-kadang orang bukakan tempat nak cara nak yating. Berbagai-bagai kita nak boleh buat lah. Tuhan bagikan harta kita banyak. Tuhan bagikan kemewahan kepada kita. Maka kita sepatutnya kita nak bagilah kepada perkara tersebut deh. Kalau dah ada hala kuasa kita tu. Dia pendakwah hari ni kadang-kadang berhajat benda tu banyak. Sebab mereka itu kadang-kadang setengah-setengah boleh makan zakat. Sebab apa? Sebab meluangkan masa dia untuk sampaikan ajaran agama. Untuk sampaikan ajaran agama. Mungkin mudah mewakahkan diri. Kadang-kadang gerbaikan masa, gerbaikan tenaga dia, gerbaik segala-gala. Nampak tak? Setengah-setengah guru tu kita tengok bersungguh dalam masalah aktif sangat yang ngajar. Supaya apa? Biar nak ummah tu ada sifat perubahan. Daripada kita tak suka semaya Jumaat jadi semaya Jumaat. Tak suka nak keluar derma jadi derma. Tak suka nak gapo ni panggil pakaian-pakaian dibersih jadi bersih. Nampak tu deh. Itu salah satu daripadanya. Maka kerana gapo? Li'annal akhirata hiya darul qarar. Kerana akhirat tu tempat hak jadi panggil darul hayawan. Lau kanu ya'lamun. Iaitu tempat jadi ketetapan bagi manusia. Situlah yang panggil darul jaza walaysa darul amal. Apa? Walaysatid dunya illa darun faniyatan satantahi in ajilan aw ajila. Allah dunia ni adalah tempat yang jadi ada kebinasaan, ada kesudahan, tak lama ataupun cepat. Tak cepat ataupun lambat. Gitu je. Tempat dunia ni. Nampak tak? Maka Nabi kita ayat terbesar kepada Abdullah bin Umar kata, dia pegang kepada bahu Abdullah bin Umar kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Seolah tak seperti orang jadi bukan duduk tempat kediaman sendiri. Dia duduk tempat-tempat kita. Duduk kerja di bakak. Adakah niat kita nak hidup itu tetap? Tak. Kita nak pergi carikan benda-benda kita berhajatan, kita nak balik. Begitu juga abirus sabil. Gi pada negeri itu, gi pada negeri ini. Pergi saat ni tu kau sak nak gapo? Kau sak nak hajat, kau dah hajat yang nak lah. Maka Nabi suruh kita tak mudah dunia wis sepengatu. Seolah kata tak yetik, tak berpegang sangat kepada dunia. Kadang-kadang kita tengok atau kita orang kita dah. Apabila kita tengok ya wak racawang umuh dia tu sepatut hidup tak sampai mati. Subhanallah. Nampak tak? Kalau umuh besar, hati murah gapo ni comel tak ada gapo. Tapi kita tengok tu kau besar kau katuk. Kau tak nampak masalah agama. Kau jauh daripada semaya Jumaat. Kita kena cek lagu tu. Kena cek tu. Walaupun saya tak ada kosak pada siapa-siapa. Tapi, hak kamu dengarkan hari ni, hak Tuhan buka di atas saya ni, cuba kita mikir tengok. Cuba kita buat mikir tengok, sungguh tak apa ustaz dia ayat. Ustaz nak kata pada orang ke? Ustaz nak, tak. Ini adalah ajaran hak kita baca daripada agama, daripada ulama kita mari tengok kepada masyarakat itu apa dia jadi. Hak nak di sini Nabi nak royak kepada Abdullah bin Umar tu, nak ayat atau Nawi Ibnu Umar, Abdullah saat itu perhati apa hak Nabi nak royak. Hak tu hak nak syahid kita nak. Salah satu daripada dalil hak kita sebut mari istinbat daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah. Tu dia. Maka Abdullah bin Umar dia budak cidik. Dia budak cidik. Dia kata apa? Dia kata dia dengar pada hadis Nabi itu tu, dia waktu baik tu ayah sendiri. Kita tengok tak anak murid apabila dia dengar perkataan guru dia pandai buat qiyas pula. Buat banding pula. Hak tu guru kita ayat baik ni, kita gimbik cara lain we supaya tubik polap, tubik natijah supaya tu guru kita. Itu salah satu kita boleh istinbat. Mana kata tu anak murid yang guna akal fikiran,
Hari seolah kata jadi boleh bahasa sia panggil toyot. Molek sana murid lagu tu. Nampak tak? Guru kita royak dah misal lagu ni. Tak pasti kita kena royak hak ya tu molek dah. Tapi kita nak toyot pula lagi. Lebih molek lagi. Lebih biak lagi. Ada. Lebih apa? Ilmu yang ditek kacai lagi. Bukan nak mapuh tok guru tu dak bukan. Sebab Abdullah bin Umar ni. Nah, ia Nabi royak dua kerak tu ya. Maka ia setimbat tu baik tanah. Adalah Abdullah bin Umar kata, apabila masuk waktu petang, janganlah mu tunggu waktu pagi. Apabila masuk waktu pagi, janganlah mu tunggu waktu petang. Dan mengambillah peluang ketika menurut sihat sebelum kedatangi sakit kamu. Dan mengambillah kesempatan ambil kesempatan kamu hidup saat itu sebelum datang mati kamu. Dengan bahasa Arab atau kata, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika." Nampak tak? Ya, Abdullah bin Umar dia pahal kata, "Oh, Nabi nak lagu ni, Nabi nak lagu nak." So kita rebutkan peluang. Ketika kita dah hidup, kita buatlah amal yang soleh. Kita panggil penuhkan waktu kita dengan isikan masa kita tu dengan amal yang soleh, dengan amalan yang baik-baik. Sebelum kedatangan mati kamu. Begitu juga ketika kita luar, sebelum datang sibuk kamu. Begitu juga ketika muda, sebelum datangnya tua kamu. Nampak tak? Tu dia. Hak Nabi kata, "Irtanim khamsan min khamsin." Rebutlah peluang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ketika sihat sebelum datang sakit, ketika luar sebelum datang sibuk, ketika gapo? Ketika gapo ni tu? Ketika hidup sebelum datang kan mati kamu. Nampak tak? Ketika muda sebelum datangnya tua kamu. Seolah tu suruh kita rebutkan peluang. Maka apabila kita duduk di dunia, kalau kita tak ambil peluang langsung, bila kita nak dapat hasil benda yang diamalkan soleh? Bila? Habaq itulah kita kena ambil kesempatan. Kita kena ambil peluang supaya mengisikan benda-benda faedah masuk diri kita. Sebab hari akhirat esok ni, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Hari akhirat esok tu, jangan kata ayah dan ibu lari pada kita, anak pinak kita pun lari pada kita. Nafsi. Bawa diri masing-masing. Sebab itulah ketika duduk di dunia ni, jadilah kita saat itu ka'annaka gharib au 'abir sabil. Jadilah kita saat itu orang nak datang. Salah kata bukan nak duduk tetap situ dak, kita nak pergi pula kat lain. Begitu juga tu hatta kita mari dunia ni. Umur 60 ataupun 50, 65 ataupun 70, 75. Kita akan nak pergi kepada Darul Qarar. Tempat jadi ketetapan hak kita duduk di akhirat esok nu. Sining nu bukanlah tempat jadi ketetapan bagi kita duduk. Nampak tak tu dah? Tu dia. Tabak tu di sini Ibnu Hajar tu, dia istinbat tubik. Seolah kata you tubikkan faedah daripada hadis ni. Ni kita tengok dah. Siapa dak royak kata apabila ambil ngajar hadis saat ni tu ambil dengan cara mentah, ambil dengan cara gapo. Ulama kita buat siap dah. Buat siap-siap. Istinbat tubik pada hadis ni lagun ni. Kita ni pendakwah ni mari seolah kata mai royak supaya ulama kita royak pada. Cukup dah. Ulama kita royak ana Ibnu Hajar ni apabila ia syarah terhadap hadis ni kata, dia kata di sini kata pada hadis ni ada hawaid lah. Yang pertama, dia kata berhaklah bagi orang nak ngajar orang tu kena setuh juga anggota anak murid dia. Jangan nak murid hak perempuan lah dah. Anak murid dia hak lelaki, hak yang kita tengok kata kita rasa cenderung kepada dia, nak cuah ilmu kepada dia. Di sini kita tengok tak ilmu kalau tok guru tu reda nak bagi, insya-Allah dengan kekuatan tu hawi kepada seorang, dengan istiqamah dia, dengan niat molek dia akan dapat. Nampak tak? Sebab dalam kalangan anak murid ramai guru ya ada yang cenderung kata budak ni sidik, budak ni makan. Tu dia. Dia kata sepatutnya kita kena apa ni? Kena
seolah tersetuh juga anggota anak murid kita supaya dia intibah, supaya dia tu boleh perhati apa hak kita nak royak kepada dia. Begitu juga orang yang kita nak nasihat. Kita kena dalam ramai-ramai dalam masjid, kadang-kadang kita kena panggil nama. Dalam arti kata kelolalah. Panggil nama bukan nak dedah. Tapi panggil supaya nak royakkan kisah, supaya nak orang itu dapat intibah, dapat boleh mengingati. Tu dia. Begitu juga dalam hadis ni dapat kita boleh ambil nak ayat atas Nabi apabila 7 perkataan kepada Ibnu Umar saja. Tetapi hak ia kanak tu dia nak kanak semualah para sahabat dia. Nak mengajar kata wia di lagu tu bagi tu juga umat dia. Nampak tak tu dah? Tu mukhatabatul wahid wa iradatul jami'. Dia royak sore ya kepada Sayyidina Umar, Ibnu Umar. Tetapi pak yang nak tuju tu yang nak semua. Tu. Maka di hadis ni lah nak ayat atas Nabi saat ni tu galak ataupun lobo sangat untuk nak sapakan perkara molek. Perkara yang dimanfaatkan kepada hamba dia, kepada umat dia tu, sama ada duduk di dunia, apakah lagi pergi pada akhirat nanti. Begitu juga hadis terakhir, sakut paut dengan di ini bab juga. Salah satu daripada imam Muslim yang royak daripada At-Tabi'in, Abi Aliyah. Iaitu satu hari itu telah mentakhirlah Ibnu Ziyad. Takhirkan semaya. Salah satu semaya kenyok sikit. Bukan duduk di awal waktu duduk. Ibnu Ziyad ni, dia ni seolah kata Tarikhul Aswad. Dalam sejarah tu tercatat dia saat itu sangat hitam. Sebab dia saat itu salah satunya dia bunuhnya Sayyidina Husain. Panjanglah kisah dia apabila kita nak ayat ni. Tapi di sini nak ayat atas satu hari itu pemimpin yang zalim saat itu dia akhara, mentakhirkan semaya. Katanya setengahnya atau waktu asar takhir semaya. Tiba-tiba faja'ani Abdullah bin Samit. Abi Aliyah tu dia kata, telah datangkan akad aku oleh Abdullah bin Samit. Tabi'in juga. Al-Ghifari Al-Basri. Arab. Maka dia kata Abi Aliyah tu dia kata Abi Aliyah saat itu dia tu nama apa tu? Dia nama Rafi' ibn Mihran Ar-Riyahi. Rafi' ibn Mihran Ar-Riyahi Maulah Al-Basri Adrakal Jahiliyah. Dia tu masuk Islam selepas pada Nabi wafat 2 tahun. Dia saat ni tu dia royak, ketika dia royak cerita tiba-tiba Abdullah bin Samit mari. Apabila Abdullah bin Samit tu dia tu tabi'in jugalah. Dia makna tu dia tak ada lah dengan Nabi tu. Dia Nabi wafat tu dia tu apa dia mari selepas pada Nabi wafat dah. Sebab dia dengan sahabat lah. Dia katanya dia dengan Uthman bin Affan dengan Abi Dzar gapo ni. Tiba-tiba Abdullah bin Samit mari tu aku pun beri kursi dia. Fa alqaitu lahu kursiyan fajalasa alaihi. Abdullah bin Samit apabila aku beri kursi dia duduklah di atas dia. Maka Abi Aliyah kata aku sebutlah cerita di makian itu hak diwakhijakan oleh Ibnu Ziyad tu. Cerita kata, Abdullah bin Samit, aku tak agak sungguh kata. Ibnu Ziyad ni ya apabila semaya tu ya wahai semaya di akhir-akhir gitu. Tak nak semaya dalam waktu dia kata. Maka fa'adda ala syafatai. Fa'adda ni makna kata, dia kacik gigi tu. Tu kacik gigi. Sebab kacik tanda nak marah. Maka wa daraba fakhidai. Maka dia rodekan, dia tepukkan paha aku dia kata. Wa qala. Maka samping tu dia berkata Abdullah bin Samit. Dia kata sesungguhnya aku dengarkan Abu Dzar Al-Ghifari. Aku dengar bagaimana? Aku dengar cerita ni tu sebagaimana mengoyak saat ni tu. Kama sa'altani fa daraba fakhidhi. Aku dengar cerita lagu tu. Cerita mana? Satu aku dengar tu Abu Dzar Al-Ghifari duk cerita tu satu masa ada pemimpin yang zalim, ada pemimpin yang suka semaya akhir waktu. Lagu tu. Maka Abi Dzar pun rodekan paha aku. Supaya aku rodai paha mu saat ni. Nak. Rodai paha. Seolah kata nak wi intibah. Nak wi khabar. Nak wi ingat. Seperti mana aku rodaikan paha kamu saat ni. Wa qala berkatalah Abu Dzar. Abu Dzar royak kepada Abdullah tu. Sebab Abdullah tu dia royak kepada Abi Aliyah. Maka dia royak mana?
Aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama sa'alan. Aku pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab Abu Dzar ni sahabat. Aku tanya Nabi pun sebagaimana kamu tanya saat itulah. Maka Nabi pun godel juga paha aku. Fa daraba fakhidhi kama darabtu fakhidhaka. Nampak tak? Ini apa pula tu dia panggil tu penting. Al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala ma syaa ma syaa. Sanad hadis tak ni tu salah satu di antara urusan agama. Siapa yang tidak ada sanad urusan ni tu dia nak kata apa saja dia nak kata. Nampak tak? Nah tu dia. Maka Abu Dzar pun dia pun pernah dengar Nabi royak juga cerita lagu tu, kata satu hari tu ada pemerintah, ada ketua yang zalim suka akan takhir semaya. Nabi pun godel paha dia sebagaimana aku godel saat itu. Maka Nabi pun ucap sabda katakan sallis salata li waqtiha. Apabila menjumpa keadaan lagu tu, dirimu tu musmayalah dalam waktu. Fa in adrakatka as-salatu ma'hum fasalli. Mung saat ni tu, mu tengok ia tu suka semaya akhir waktu sama. Tiba-tiba ke mauqif pendirian mung tu mu semayalah awal waktu sore mung tu supaya hasilkan fadilat semaya dalam waktu di awal waktu. Nampak tak? Maka jika kamu semaya dengan mereka itu, dengan jamaah duduk di masjid saat itu, musmaya dengan mereka pula, fasalli, musmaya pula dengan mereka. Wala taqul inni qad sallaitu fala usalli. Jangan sama sekali kamu kata, pak musmayalah aku semaya dah. Di sini dia panggil lafan ni, musmayalah aku semaya dah. Nabi tak sewi kita kata lafan ni terhadap ketua baik kita. Sebab apa? Sebab nak jaga kata dapat ketua kita walaupun kita nampak benda yang jadi karahah, benda yang kita tak setuju. Nampak tak? Kita jangankan engkarkan dia saat itu supaya memecahkan belah di antara saf kita. Jangan wala taqul inni qad sallaitu fala usalli. Jangan kata gitu. Tapi kalau nak fadilat musmayalah di awal waktu tu. Tiba-tiba apabila muda juga, ya semaya lewat. Muda juga semaya dengan mereka di jemaah masjid, hak dia semaya lewat saat itu tu, musmaya sekali lagi. Kali dengan mereka tak ada apa. Jangan mu dogi kata kan. Dogi kata aku tak semaya dah. Aku semaya dah. Tak sih. Di sini dah baik kali ulama kita ijtihad kata apabila berlaku semaya 2 kali raya. Hak bagi ulama kita tarjih kata kita nak puasa turut hari Arafah. Tiba-tiba apabila bab semaya kita nak turut hak jamaah hak besar misalnya. Baik kali dah salah satu hadis ni nak menunjuk kata maya 2 kali tu tak ada gapo. Tak ada gapo. Setengah-setengah orang duk terik gapo ni, kok mana ni pergi semaya bukan hari raya pergi semaya bukan daripada hari raya gapo ni. Ini masalah nak ra'i kan. Masalah nak ra'i tu boleh. Tak ada gapo. Sebab tu satu riwayat kata Nabi kata fasalli ma'hum fa innaha ziyadatul khair. Hendaklah kamu semaya kali mereka hak jemaah di masjid hak maya takhir tadi tu. Kerana kita semaya pula saat ni tu menambahkan kebaikan. Dalam hati kita tak pecah belah di antara sama kita. Nampak tu dah. Tu hari ni ada arah lah. Dah ketua kita saat ni tu mintalah we towning saat ni tu for kita tu we ada duduk sekali dalam masalah puasa hari Arafah dan masa nak mengeluarkan raya sekali. Nampak tak? Salah satu ujian umat Islam sekarang ni jadi raya tu jadi 2 hari. Tiba-tiba kita setengah manusia hak pehedah tu, peheh pun tak ada, belum nak dengar hadis ni dak tapi nak lihat atau peheh atau kita semaya 2 hari selalu atau sebab maya sunat aja. Kita sendiri ambil sendiri berbeza lagu tu. Semaya 2 hari lalu sebab orang kita berlaku. Nampak tak? Sebab cara tu kita tak boleh buat jadi kerasi, mengerasi, tapi masalah puasa insya-Allah kita tegak kata masalah puasa kita puasalah. Mana yang menentukan di pada Arafah tu hari Arafah, insya-Allah kita turut muwafaqah dengan mereka insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tempat raya tu tak ada apalah. Apabila kita tak sewa yang itu sangat, kita semaya lepas pada hari Arafah tu kita semaya selalu.
Nampak? Lepas tu kita nak semaya pula semaya, duduk tak kita lah. Molek lagi, kita semaya sekali pun tak ada gapo. Tu dia sebab karo sunat aja. Sebab tu Nabi atas satu riwayat lagi, walaupun hak ni sakut pak dengan semaya Jumaat. Oh, nampak tak? Tapi hak semaya sunat pun fasalli ma'hum fa innaha ziyadatul khair. Mayalah oleh kamu dengan mereka, serta sekali dengan mereka, kerana semaya hak yang hak takhir, hak kita semaya yang kedua saat ni tu, walaupun darajat rendah sikit daripada awal waktu, maka itu adalah tambah kebaikan. Itu ajaran Nabi. Hak nak sini kata, dia tepuk paha. Abi Aliyah dia dengan Abdullah bin Samit tepuk paha. Abi Aliyah, Abi Zar tepuk paha. Abdullah bin Ubadah bin Samit. Nampak tak? Abdullah bin Samit. Lepas tu Nabi tepukkan paha dia. Paha Abazar Al-Ghifari. Maka didiri tepuk tu. Nabi hajar nak ayat atau apa? Cara kita nak mengajar saat ni tu, salah satu daripada nak hasilkan faedah intibah seorang yang dengar saat ni tu, ya buat lagu tu. Itulah saja kita tengok atau kita boleh buat beberapa dalil yang boleh membuktikan kepada kita, boleh tahu kata cara Nabi mengajar kepada sahabat dia tu lagu mana. Maka ini adalah satu contoh, satu tauladan yang kita mengaji daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, boleh guna pada setiap masa dan setiap tempat insya-Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang tak teratur, tak jadi, tak nampak, tak jilah molek dalam masalah maklumat kita raya, itu adalah kejahilan saya dalam masalah atur maklumat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidhu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.